Universiti itu pusat akademik atau pusat perniagaan? Kalau bukan pusat perniagaan, macam mana aku punya anak habis SPM aku dapat mesej anak Encik Mamak Nur, nama betul aku, tak ada tawaran untuk beasiswa. Sama lah, anak mana saya dia pun dapat habis. aku punya phone ni? Database tu. Database ni, mana dia ada pakatan? Ada 5, 6, 10 universiti yang WhatsApp aku. Betul. Mana datang? Isa pakatan. Aku nak tanya, bila pakatan tu perniagaan atau tempat mengajar orang? Okey. Ya. Semua mak bapak ketika itu nakkan anak dia akademik. Tapi orang Cina sudah berbeza Ya. Dia tengok kelebihan anak dia. Betul. Daripada sekolah daripada kecil. Daripada sekolah dia. Aku ada kawan-kawan aku Cina. Dia datang belajar tu nak belajar bahasa Malaysia je. Ya, betul. Pandai cakap ke? Pandai cakap je. Sedangkan anak dia nak jadi mekanik. Betul. Mari itu ini. Tapi hari ni semua nak masuk universiti supaya anak ada universiti. Hari ni diploma buat apa? Ijazah buat apa? Kerana terlalu banyak lambakan mereka yang sepatutnya otak dia tak sepatutnya masuk universiti.